Ikan tarik ni. Ui, ikan pom. Oh. Siapakah itu? Tengok. Sampai. Ui, ikan. Welcome to my zone. Ini zone mancing aku. Dengarkan lagu ini. Aku si Dayton, kaki mancing bawah jambatan, kaki mancing dari view kelong, menebing pulau. Semua aku sebat. City zone, wow. Apapun aku lipat, ikan kecil besar semua aku sembat. Yang nak makan aku tak bau, yang aku tak makan aku lepas. Hampa tengok, ikan apa aku dapat. Hampa tengok, benda apa aku nampak. Hampa tengok, hobi ini kita yang punya. Jangan tak mancing sebab berbahaya. Lepas healing santai pecah kepala. Yang penting kita sama rasa. City zone, wow. Perkara biasa, rezeki itu Tuhan punya kuasa. Asalkan mancing bila ada masa. Putus ikan besar buat kita tidur tak lena. Kalau kumpau aku buka berambut 10-20 mata pada muka. Janji boleh karau. Ikan apa ni? Ikan apa ni? Tu dia gogon. City zone, wow. Macam biasa. Baru sampai kat tempat tadi gelap, mana nak lebar. So cikgu ni dah pasang lampu. Kami nak set up dulu. Sebab baru sampai tengah-tengah ni. Angin kuat gila jalan. Boleh tengok auto. Besar ni. Okey, cikgu ni dah pasang lampu, dah cerah. Alhamdulillah. Boleh sah kan kami? Boleh. Alhamdulillah. Okey no. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cerah dah geng. Okey ya. So malam ni malam lah sebab tadi kami naik tapak pukul lah dekat 28 lah. Dekat pukul 8. So lagi lepas intro ni kita nak standby, kita nak bayang maghrib sah. Lepas tu kita start mengai. So tiang yang aku duduk ini tiang yang sebelum ni juga geng. So tiang sebelum ni aku pernah duduk tiang 157. So kali ni pun kita duduk tiang 157. Sebab apa? Sebab hari tu kita dapat gorgon kat sini. So maksudnya tiang ni ada lubang. So hampa sebenarnya kalau kata tiang tu hampa pernah dapat gorgon, so kalau boleh repeat balik lah tiang tu. Aku pun tak tahu sebenarnya, aku cuba repeat balik. Kalau kata ada rezeki ada, tapi selalunya kalau dah ada ikut rumah dia, so maksudnya dia memang ada kat situ lah. So kita nak try, kita nak cari dia. Kita tengoklah macam mana pokok ada rezeki kami. So hari tu rekod kami 3 ekor MJ. So kali ni kita tengok macam mana. Okay, so hari ni aku tak main seorang-seorang. So kita ada pertamanya, kita ada sahabat aku, kita ada abang KRFC. Okay, abang KRFC. So hari ni dia sudi geng, bermalam. Tengok dia dah set up. So umpan udang pun ada, tapi tadi kami nak cari juga glamour. So antara yang killer glamour. Dan yang keduanya kuda tu. Apa kenal siapa? Piak lepi. So kita ada shadow angler kan. Okay, baik. Steady kan. So steady ya. Baik. Okay, so kita cari golfer malam ni. InsyaAllah, rezeki Allah tak ada salah mat. Okay. Baik, kasih punch. Baik, tu dia umpan. Mantap. Okay. So hari ni kami malam ni kami 3 orang lah. So aku insyaAllah esok ke 12 yang tu aku nak balik lah. So depa aku tak tahu depa nak stay berapa lama. Kita tengok macam mana sebab aku ada urusan sikit kat rumah besok. So kita tengok macam mana. So hari ni aku balik kerja terus main singgah lah. Okay geng, jom. Kau pun jangan lupa subscribe channel aku, like dan komen. InsyaAllah ada rezeki kami 3 orang hari ni. Bye. Stay tune. Assalamualaikum. Okay. Yang biasa
Kokok lah ada rezeki kan. Try tengok. Kita mau lucing sikit. Okey, nampak tak adik? Nampak? Ini nama dia. Oh, ni macam untuk pikiran tu. Oh, ni. Udang besar tu. Oh, tak. Memang ada lagi udang-udang. Berapa bang? Bang dah berapa ringgit. Tapi dia cakap 20 ringgit. 20 ekor tu dah bagi hampa. Oh, RM1 tu. Kenapa? Kan apa utang tu? RM1. Okey. Nak pakai udah hidup ni. Ni kena betul ni. Lagi tu. Nak makan cik tu. Apa nasi? Lepas nanti semua nasi kan. Bu nasi. Nasi kan. Nanti masuk bilang dulu nanti. Okey. Kaki mau tahu mana. Tengok lu. Okey, sini kena main track. Kau boleh tutup rapat. Jangan pergi tarik ke waterpark. Track ni dia bagi rapat. Okey. Macam biasa. Kita try bok. Itu tengok kan. Tengok macam mana? Rezeki ke tak? Oh, loceng tak apa pula. Lupa. Oh, loceng pun tak ada. Okey geng. Aku nak cari lama. Hei, baru lepas saya tak menang hidup ada. So, tadi kita pakai udang hidup. So, kita nak cari glamour pula. So, aku nak cari glamour ni. Yang ni aku Tak nampak? aduh, nasib baik ni. Kalau dia tadi. Tak nampak kan? Minta maaf lah. Nampak tengok. Bahaya kan jangan buat macam ni. Dulu. Nasib baik lah. Kaidak kan tanganku ni. Tak gunik. Hidup balik awal lah tadi. Noneng. Okay, so aku gunakan Apollo saiz ni saiz 9. Nak cari glamour kan. Sebab malam-malam kalau cari umpan yang ikan kecil-kecil ni payah lah nak dah dekat tepi-tepi tapak ni. So umpan yang killer malam-malam cari glamour lu lah. Ni kami tak mengai fully lagi ni sebab kami nak makan nasi tu. Makan nasi. Lepas makan nasi lagi barulah kita try mengai. Taklah ayak dia tengah pasang dan pukul 2 lagi kot baru dia start turut. Ada ikut yang jadual tu lah. Alah, baik. Dah tak bawa. Kita duduk elok. Pak hantar ke kasut. Hijau ni elok ni. Okey. Tidak kena tangan dia. Okay, nak mencari glamour. Dah baring depan ni dah lah. Aku nak cari glamour yang makan. Kok dah kan. Yalah, mainlah. Glamour umpan yang dah makan ni, dah makan. Dah. Aku baling ikan apa. Aku nak cari glamour, tolonglah glamour. Yes dah. Banyak ni cara mudah nak mengai glamour. Sebab kita nak buat umpan. So bila kita nak buat umpan, kok glamour. Saya ni cantik lah, tapi kalau saya lagi besar lagi cantik. Nah, dapat cikgu ni. Ha? Oh, dapat. Bagi cikgu ni tu. Tak apa, tak lu. Bagi tak. Tolong kolam.
Okay, kita nak cari lama kan. Tengok, dah mau makan ke? Pegang senang ni. Cepat sikit. Ada dok lagi ikan. Ikan ni nak makan. Oh, ada lagi makan. Ada lagi makan. Ada lagi. Geng, ada sesuatu yang makan. Kena tak? Kena tak? Kena tak? Alhamdulillah. Naik dah. Cantik lah. Lama 2 ekor. Kita nak cari ni ya, spesies ni. Spesies gelama. Mana? Takut tak ada. Okey. Lah, tuang pukul. Betul. Oh, sikit. Ambil dulu lah. Boleh dulu? Lagi? Okey. 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 Okay, geng. Let dulu. Bismillah. Okay, dah lebih kurang pukul 9.45 tu lah. Okay, so kami dah nak makan nasi tu. Kita tengok macam mana. Oh, menu. Abang nak makan yang mana? Ambil yang mana tak apa. Ambil yang mana pertama? Oh, gulai ayam. Ini cara. Ini baru dia. Ni dia selama punya gulai. Dah ketil dulu dah. Ketil dulu dah kuat kan. Yang penting kuah. Kuah. Ni yang karan. Yang karan kuah. Okey dah cukup. Tu dia review makanan. Ni blok. Kau tengok. Nampak dah bagi. Dia kena dua ketil besar. Dia. Geng. Drumstick pula. Drumstick geng. Hanya jabatan ya geng. Menu ni ada kat jambatan dah. Hari lain order cikgu ni takkan bawa lah. Hampi lah apa Pantai Esin ke apa ke, tak ada. Tak ada. Jambatan ada. Jambatan yang ada geng. Ya. Okey geng, kami nak makan dulu. Makan dulu geng. Kita try rasa ni menu. Dengan panas bau pangat ni. Macam kalau ni satu lupa kicap. Kicap Allah. Lupa lagi bang. Lupa lagi. Lupa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat makan bang. Lulus. Lulus. Clear. Baik, steady. Jom. Okey. Ibu makan kan? Ibu makan dah ibu makan. Oi. Kami duduk tengah sembang kan. Kami duduk kelang kabut. Alhamdulillah. Sudah tak lampu. Sudah dah. Dia tarik terus ya. Tarik terus. Aku tarik terus ni. Tak ada nak ni geng, tak ada nak tekan rekod. Alhamdulillah lesen. Apa dia mau makan? Mau makan. Banyak terus baru mesin. Mesin tu tak dengar bunyi track pun. Tadi dengar. Dah hidup kan? Dah hidup. Dia masuk lah. Jadi. Okey ya. Wadidaw. Tak kisah. Kan. Tarik dulu ambil. Alhamdulillah. Lesen. Rezeki kita. Okey. Rezeki malam. Nampak? Okey, clear. Kami pakat tak ada nak rekod sebab kami Kalut. duduk ni. Tengah duduk menyembang geng. Aduh. Tak tarik lah. Bang. Dah off dah. Ya dah. Oi, ada ikan tarik kan? Ui, ikan pom. Ikan ni. Pom. Ah.
Apakah itu? Tengok. Jauh aja. Sampai. Sampai. Ah, tu dia. Senjot. Oh, banyak ekor. Betul lah. Oh, gelama tengirong. Satu yang tarik kasar. Oh, patut pun. Besar ni. Tengirong. Dah naik dah, geng. Satu yang tarik kasar. Dia bukan sebab duri. Gelama tengirong tu tarik kasar. Jadi, ni kita nak cari. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada tengirong itu. Ada juga tengirong. Okay. Kita makan geng pada dulu. Jadi Lepas tu tengok ada. ha? Boleh. Wah, tengirong. Simpan. Ha, lesen dia. Gampang makan geng. Tu dia. Boleh dah, Pok. Boleh. Ya. Wah. Boleh dah, geng. Alhamdulillah. Kecil. Macam mana? Hmm? Kecil. Oh, okey. Saya goreng. Ini lama. Boleh. Bawah ni lama. Lama ni dia umpan. Yang boleh yang lama kita ambil. Okay. Good morning. Okay, aduh. Okay, geng. Pagi ni sekarang hampir 7.10 minit. So 7.10 minit bawah jambatan macam ni kan, dah cerah elok. Okay, so hari ni aku sempat tadi, aku bangun tadi sebenarnya dalam pukul 6.45 tu. So sembahyang subuh dulu. So kemudian rehat-rehat sekejap, tukar-tukar udang balik kan. So ya, kita baru bangun. Okay, so malam Alhamdulillah gogon yang kami mencari tak masuk geng, tak masuk. So semalam tak masuk, tapi dapat jugalah sekok senangin semalam, dapat Bobby. Itu pun kami tengah duduk relax-relax, tiba-tiba zas dia makan. So dapatlah rezeki sekok malam. Okay, sebab semalam ikan kurang makan lah, memang kurang makan betul lah. Tak tahu pasal apa. Apalah, kita mencari sambung misi hari ni pagi. Kok ada sekok 2 gorgon. So kita mengharapkan shadow angler nanti dia nak cari teknik-teknik pemburu bayangan selaman, dia kata. Okay, okay ni semua dah bangun kan, semua dah bangun. Bobby dah bangun, Cikgu Nik dah bangun. Kau tengok, first kali dia nak set up dulu adalah gulai dah lah. So kami akan breakfast nasi kandak pagi ni. Okay nah, letak beg oren tu tepi sikit, bakar pula tadi tu. Okay, so pagi kita akan sambung mancing sampai ke tengah hari lah. Aku sampai ke tengah hari lah sebab aku ada petang ni aku ada program sikit dengan family ku. Okay, so apapun harap adalah rezekiku. Sekok 2 pun jadi kan. Okay, stay tune. Kita tengok sesi pagi pula macam mana. Bye. Breakfast. Pok lekor kan kita hari ni. Pok lekor. Hey, tengok. Dah tak? Lewat. Oh yan ni. Oh yan Cikgu Nik. Oh ada ikan. Goyang. Oh ada ikan. Oh, tu dia. Oh, aku nak geng. Oh ya Cikgu Nik menjadi. Besar. Oi, besar weh. Dia pun nak sarapan. Oh. Oi, lama tak tengok go saya ni. Dekat jambatan. Tak. Dekat jambatan yang kita duduk dengan mana dapat saya ni. Lalu dia kecil. Maybe hampa pernah tengok lah. Kami tak pernah dapat saya ni. Lama dah. Pernah tengok daripada semalam.
Alhamdulillah. Goyang Cikgu Nik, bagi Cikgu Nik buka. Mantap ah. Aku turun tarik geng. Sebab duk tengok. Duk tengok tadi apa macam koyan tu duk renjuk sikit-sikit. Alhamdulillah geng. Dah dengar bunyi dah. Oh. Baiklah geng. Ini ada seh ni tau ni. Solid tu. Ui, ikan. Lucu sekor. Baby caru kan. Saru pula geng. Belah belakang geng. Belah belakang tu bak. Belakang. No. Hah? Kecil, ni besar sikit. Tak tu okey. Ni kecil tu. Cik balik ya. Caru kan. Yang ni besar sikit. Cikgu Nik nak makan, kita ambil yang ni. Yang ni besar sikit. Yang ni kecil. Adik. Kita ambil yang saiz-saiz je. Okay, pagi ni nak cari umpan. Aku nak cari umpan ni. Tengok dia ada. Cari umpan pipi. Oh, dah lagi. Ikan ni pula kan. Oh. Alhamdulillah. Duri wah. Oh. Mari ya, awal lah. Ada gogok dekat bawah. Weh, senangin. Langit di bawah sekali. Patutlah pun panggil abang. Tarik kasak oh. Langit, gogok. Cikgu buka cikgu tu. Ha? Alhamdulillah bebas. Ada juga senangin. Nangin tu tarik kasak tu. Gampang. Oh dah. Oh dah. Oh dah. Wih. Ni ada lagi senangin.
Baby tenangin lagi geng. Tu kata dia kalau pakai apa? Dia kalau pakai kasai potong. Kasai potong ni jarang. Bibi ni lembik. Yang tu baby tu. Ya itu. Itu senangis nampak. Itu ikan Bos Jo. Ikan nenek. Baby senangin lagi. Apa? Aku simpan dulu, tak ikut-ikut depa nak ni kau kan. Baby senangin ni. Alhamdulillah senangin yang ketiga. Kaki punch. Kasih punch aku. Mantap cikgu. Oh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada sahabat-sahabat aku sekalian. Okay, geng. So seperti yang dijanjikan oleh aku semalam, sekarang dah pukul 12 tengah hari. So 12 tengah hari aku hari ni aku nak bergerak balik lah. Tapi Bobby dengan Cikgu Nik dia pakai sambung sampai petang. Tapi alhamdulillah lah. So semalam gorgon tak ada. Pagi ni pun aku gorgon pun tak ada. Cuma semalam ada senangin seekor lah roadbox. Lepas tu pagi ni dapat senangin cak nenen lagi 2 ekor. So Cikgu Nik pun dapat apa ni gurut sehelok. Alhamdulillah lah walaupun MJ tak ada hari ni. Tapi hari tu masa kami dapat MJ tu ayak slow. Tapi hari ni ayak laju kan. Tu hampa boleh tengok ayak. Wah ayak penuh. Pasang penuh. Tengok dia naik sampai penuh. Semalam kalau ikut yang sebelum tu ayak rendah lah. Tapi maybe lepas ni kalau kita nak repeat, nak cari MJ tiang ni, kita akan cari ayak yang slow lah. Okay. So Cikgu Nik sambung sampai petang lah. Kita serahkan Cikgu Nik sampai petang. Harap-harap hantar gambar MJ dah lah. Baik insyaAllah. No? InsyaAllah. Bila boleh masuk dalam video ni dapat MJ. Yes. Yeah. Okay. So depa sambung sampai petang kan. Baik, terima kasih cikgu. Okay. So dia ni hasil senangin semalam kita dah simpan. Tu ada senangin cak nenek 2 ekor. Lepas tu buruk sahih lah. Okay. So ni dah Bobby. Depa sambung sampai petang. Teman Cikgu Nik Maijo. So kalau ikut aku nak sambung sampai petang lah. Tapi aku dah kerja sikit hari ni. So aku nak balik lah. Saya nak pergi kat anak aku saat kat Perlis. Okay, so apapun bagi aku untuk minggu ni punya trip, alhamdulillah lah sebab ada juga hasil. Okay geng, apapun jangan lupa support aku. InsyaAllah kita jumpa minggu depan geng. Bye. Assalamualaikum.